daging ayam. Biasa dah buat. Sekali lah dekat situ. Jadi saya tengok orang itu masuk kat sana dalam Langsa ya. Kebetulan masa tu nak mencari daun kesum dengan daun guna daun kesum 50 je kan. Dengan daun daun selasih tu daun basih kan. Biasa. Tapi sebut-sebut daun basih kan. Yang putih memang lah dia Lain lah daun basih ni lain dia daun kecil-kecil. sana besar-besar bau pun sedap. Dah tak ada daun basih dia basih kan. Saya kita kali masuk masuk. Nampak. Kan dia elok je dia, tak ada apa-apa. Oh, nak berjalan. Tapi kan tak nak berah. Tak ada. Raya. Ha. Jangan salah silang dia pun. Bukan ada apa-apa dosanya pun. Jam. Sini. Sini. Jam. Oh, nombor 2, nombor 3. Gambar 3. Buatkan kari ayam dulu. Lupa lagi. Okey, sila. Siapa cepat? Putih. Biasa je. Salam minta maaf lah. Raya kan. Mari, Putri. Saya punya menantu. Mira. Ni menantu. Itu. Kan.
Tahun ni dia tahun ni dia lama sikit raya. Okey, ada masa lah. Singapura. Dia kena semua tu. Tapi dia beli rumah dekat. Tak nak. Paling saya. InsyaAllah ya.